Kita ada satu challenge. Dalam sales, kita kena bina persepsi. Tengok ini je. Solihin ni siapa? Jangan betul. Aku tak kenal orang ni siapa jadi. Mula-mula tadi macam seronok. Lepas tu bila orang tanya sikit, tak kami dia goyang. Daftar ke takut ada. Tak salah. Lalu, okey. Cuba naikkan tangan, dua tangan. Untuk attend pada hari ini, banyak ilmu untuk menaikkan branding tersemangat pada dealer termasuk saya. Berkenaan kelas tadi ia sangat bagus untuk dealer-dealer yang baru. Dia mempelajari cara kelas, cara-cara mengenai komisen, insentif, cara-cara nak close prospect. Itu sangat berkesan untuk dealer-dealer baru dan lama sebenarnya. Dalam kursus ini juga penceramah-penceramahnya memberikan input yang sangat baik, dan daripada pagi sampai ke petang saya cukup teruja lah untuk belajar benda baru dan tak mengantuk pun. Masing-masing kan tahu lah siapa sebelah yang depan cik bang. Dia tadi pas mengenal Oh, Aiman, kau jangan buat tak tahu, Man. habis dah. Gila!